Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar Aryan Naufal, Mia Amaira dan Zuyin Hana? Semoga sihat dan ceria selalu bersama keluarga. Teacher alhamdulillah sihat di sini. Pejam celik telah pun masuk minggu ke-11 aktiviti kita. Macam mana? Seronok tak buat aktiviti di rumah bersama ahli keluarga? Baiklah. Aktiviti kita pada minggu ini adalah haiwan ternakan. Sekarang kita dah masuk bulan Jun, iaitu tema haiwan. Subtema bagi minggu kedua ini adalah haiwan ternakan. Apa yang dikatakan tentang haiwan ternakan? Haiwan ternakan tu apa ya? Haiwan ternakan adalah haiwan yang kita pelihara di kebun atau di kawasan lapang untuk kita dapatkan dagingnya, kulit, bulu ataupun tanduk dan juga susu. Haiwan ternakan ini selalunya kita pelihara secara berkelompok. Banyaklah hasilnya nanti. Itulah dia haiwan ternakan. Apa objektif bagi tajuk kita pada kali ini? Objektif bagi aktiviti pada kali ini adalah yang pertama, anak dapat menyebut dua jenis binatang haiwan ternakan. Apa sahaja? Janji dua jenis binatang haiwan ternakan ya, bukan haiwan kesayangan atau haiwan liar. Mesti sebut dua jenis haiwan ternakan. Yang kedua adalah membunyikan bunyi haiwan ternakan tersebut. Macam mana bunyi tu? Nanti kita lihat. Okey. Mari kita lihat pula cara-cara panduan pelaksanaan kepada ibu bapa. Sangat mudah. Okey. Yang pertama, ibu bapa mestilah atau bolehlah menunjukkan gambar ataupun objek haiwan ternakan yang ada di kawasan masing-masing ataupun boleh juga melalui gambar dan buku. Yang kedua, menunjukkan dua jenis haiwan ternakan yang dipilih. Contohnya, ibu-ibu ataupun ayah pilih haiwan kambing dan biri-biri. Jadi, tunjukkan dua jenis haiwan itu kepada anak dan sebut kambing dan biri-biri. Nanti anak-anak menyebut kambing dan biri-biri sambil menunjukkan kepada gambar atau objek haiwan ternakan tersebut. Mudah kan? Kemudian, dorong anak untuk membunyikan bunyi haiwan ternakan. Walaupun bunyinya sama pun tiada masalah. Baiklah. Kemudian, ibu bapa dorong anak sekali lagi untuk menunjukkan yang mana satu kambing, yang mana satu biri-biri. Selesai. Mudah saja aktiviti kita. Itulah dia cara-cara panduan pelaksanaan bagi aktiviti pada minggu ini. Sekarang mari teacher lihat apa aktiviti yang kita nak buat hari ini yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di rumah bersama anak-anak. Baiklah,
teacher ada bawa satu mobile haiwan yang teacher ada, iaitu kambing. Kambing adalah salah satu haiwan ternakan yang diternak untuk mendapatkan tanduk, kulit, daging dan juga susu. Inilah dia haiwan ternakan. Macam mana bunyi dia? Mbek, mbek, mbek. Bunyi kambing. Ini kambing apa ni? Ada janggut, ada kaki. Macam kambing. Ibu bapa juga boleh menyanyi ataupun bercerita tentang haiwan ternakan kepada anak. Okey, apa haiwan ternakan yang kedua? Tering! Haiwan ternakan yang kedua adalah biri-biri. Biri-biri teacher warna putih. Tengok ni. Biri-biri. Biri-biri ni kita nak dapatkan apa ya? Kita boleh dapatkan bulu biri-biri. Bulu biri-biri. Daging biri-biri. Biri-biri ni lebih gemuk sebab dia banyak bulu. Bulu dia berkumpul. Tapi bila kita dah mesin bulu dia, kita tengok badan dia kurus je. Okey. Kemudian mari kita lihat lagi sekali. Kambing, biri-biri. Kambing, biri-biri. Cuba adik-adik sebut. Kambing, biri-biri. Kambing, biri-biri. Pandai. Dah pandai sebut. Very good. Macam mana bunyinya? Mbek. Mbek. Biri-biri ni bunyi dia lembut sikit. Kalau kambing bunyi dia kuat sikit. Mbek. Mbek. Selesai aktiviti kita. Hello kambing. Hello biri-biri. Baiklah, itu saja aktiviti kita pada minggu ini. Selamat buat aktiviti di rumah bersama ibu bapa. Dan jangan lupa post dan videokan semula dalam grup kelas kita. Baiklah, selamat pulang ke kampung. Wow, bestnya. Berhati-hati di jalan raya dan dengan nasihat ibu dan ayah. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.